Tapi kalau kita kencing kita jauh sangat. Orang tu maknanya hati-hati lah. Kalau macam berbuih tu macam mana? Baru je 2-3 hari kat FYP ni. Orang buat review kecil. Jangan baik. Mati kena. Mati muka dia tu. Dia letak dalam perut. Ya. Abah. Ajak nak cakap Abah. Ni. Belum lagi nak sibuk. Tapi dia dah bagi kembang, kembang yang perempuan tu kan. Dia kembang. Abang maknya pun cakap pasal besar. Dia suara kuat cakap dengan dia. Gani, keciwa. Sekarang tak boleh. Handphone tak boleh cahaya. Tapi lain lah. Kalau dia buat IG tu lain lah. Lain. Kita boleh tahu lah. Maklumat tidak dekat ni akan set juga.
Ya. Macam kita bilang ni sekarang orang nak tak boleh buka, kita dia boleh buka kalau nak betulkan orang tu. Jadi tak sama kan. Baru sampai nenek aku masak. Baru sampai lima. Masak. Siap masak. Masak tadi. Betul kita tak. Kenapa aku cedera itu macam bengkak sikit? Ya. Dah. Dia memang ada ketumbuhan ke? Dah lama juga tu hari tu suruh pergi tak pergi. Lepas tu dia Berani. kata rasa tu sakit. pintu. Makin lama makin besar, lepas tu rasa sakit. Itu ah. Lang tu, lang. Lepas Oh, dia low blood. Siapa? Si Megan? Mana gila. Dia buat kereta ke? Dia kata di sekolah. Dia naik atas divider tu. Masa tengah dia orang tengah baiki jalan tau. Adalah di kun-kun tepi tu. Naik Oh, lepas tu dia turun tu. Dia langgar pula yang kun yang petak-petak semua. Lepas tu dia macam rasa macam tersedarnya bila dia macam melanggar macam tang. Bunyi macam tu dia tersedar. Nanti baik. Tadi Ha, apa? dia Kau masuk tersedar apa tu. hari? Dia tersedar tu kalau dia jalan terus. Baru dia tersedar dia kata. Dia terus saja kan. Si baik tak langgar orang, dia kata tak ada orang lalu. Selalu ada juga orang berjalan kaki tak atas tu. Ya. Dia rasa dia agaknya dia ganggu divider tu ataupun masa dia naik kereta tu. Macam dia kata macam kereta dia rasa macam terbang dia kata. Lubang. Tak tahu macam mana dia boleh terlelak Ya. sampai macam tu sekali. Macam low blood. Lepas tu dia ni lah masa dah lepas melanggar tu petang dia tu ke dia rasa sakit dia pertumbuhan dia tu kan. Rasa sakit dia cek. Dia cek doktor juga bagi surat, dia tengok PK terus dia suruh terus pergi klinik KK. Dia suruh pergi kerajaan. Daripada situ baru dia dapat. Nanti bagu dia ni. Kalau pergi klinik yang kita bayar tu pun tak mahu dia. Tapi kalau macam nak claim medical pun, medical card tu kan, ada refer baru. Memang Kalau pergi emergency tempat tu pun, kalau dah ada rekod situ tak apalah. Boleh tak? Jangan tag nama bapak dia. Pasal bila tag, kacau. Alah, tak. Tangannya lebihkan sikit. Ni lah, tunggu nanti sampai dia beritahu. Setengah meter Dah tu. mengalahkan pengantin. Nanti sampai. Wah, bagilah no yang tu kan. Dia kena yang tu. Cuba saya Hari tu kan dia satu kali. ada jarum dekat list tu. Bling-bling tu. Oh, ya. Oh, ni. Ini baru orang muda bang. Merah mana? Merah hati. Merah. kita ni muak ni nanti. Cari lagi Ben. Apa ni? Ambil ayah kat mana? Kunci apa? Benda-benda dia. Cuba bangun sekejap. Dia dah hantar kereta. Dia baring balik. Mesti kesuk juga anak ni. Dia macam ni. Dia macam melongor tau. Ayah suruh ambil kunci balik kapal.
Pasal terbangun. Nak gambar tu pondok. Kat pondok kelas. Ayah pagi-pagi nak kat situ. Kenapa? Anak sana dia kena kereta lacu Ni. ni. Oh ya. Tapi dia accident dia okey. Orang yang memonceng yang teruk tu si Amy. Kaki dia teruk. Dia kena Naik motor. Tengok kereta. Betul. Laju. tu buat Tak nak ke kereta. tepi pula tu. Buat lori tak tahu macam mana. Pun malam gelodak. Dah tak boleh lah tentu makan sayur pun gelodak, makan ni pun gelodak. Lepas tu ni batuk tak hilang-hilang ni macam ada. Dia nak Dulu dia pernah datang sekali. Saya tak ingat sebenarnya. Dia tengok muka dia macam kenal. Puan ingat saya tak? Ya, ya. Ingat kita tak ada apa dulu. Anak saya bikin. Sekarang saya bikin. Jalan baru ke? besok nak pergi tu. Jualan ramah ada 2 tempat. Besok. Besok nak pergi Naram. Nak beli minyak. Minyak nak beli sabun. Kat sini pun ada. Kat Cina tu. Sayur tu. Kat sini. Yang dapat rahmah tu, yang dapat apa yang 900 tu kan. Hmm. Dia orang kata beli barang basah pun boleh. Pada pukul 1. Tapi nanti dimasukkan kod tu bahan yang Bahan basah, masuk kering. dalam rahmah. Oh. Mana tu satu cerita. Konsep lalu Pakai botol tak boleh. Tu tak payah. Betul tak payah. Paket. yang untuk paket juga. Oh. Yang RM2 tu, yang kontrol tu. Dah tak dapat. Pakai botol boleh pakai ramah ke tu boleh? Boleh. Apa? Ambil Yang je botol lah kat ambil je pasar. lah. Tak pasal. Rahmah. Dia kata balik. Ayah dia dekat petronan belakang.